Cik, nak tutup dah ke? Nak tutup dah ke? Apa? Sebenarnya saya lapar sebenarnya, cik. Saya nak makan minum sebenarnya, tapi saya tak cukup duit sebenarnya. Sebab wallet saya hilang. Sebab tapi saya tak naklah meminta ke apa, tapi kalau acik boleh tolong saya, boleh ke? Makan dengan minum lah untuk hari ni je lah. Cik tak ada jual makanan? Acik ada jual apa sebenarnya? Air je, buah. Air pun boleh, cik. Apa yang ada lah untuk saya ni. Rojak pun tak boleh, cik. Saya boleh. Rojak pun dah habis. Itu yang cik nak tutup. Acik mana nak tutup dah ke? Boleh saya. Dah lama berniaga sini? 8 tahun. 8 tahun. Cik. Tak apa, cik, saya makan. Cik. Cik, saya balik dulu lah. Makasih, cik. Macam tolong sebab apa sebenarnya? Tak ada apa. Memang macam nak tolong saya lah. Tak apa. Sebenarnya Makan nasi ke? tapi ni dah cukup dah untuk saya sebenarnya. Cik sebenarnya maaflah sebab saya sebenarnya buat konten untuk untuk share rezeki ni sebenarnya. Ni pakcik tak apalah. Ni memang rezeki untuk pakcik dengan makcik lah sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pakcik sebab untuk Tak makan. maaf. Tak apa, saya pun minta maaf untuk menipu makcik, tapi makcik dengan pakcik teruskan untuk berbuat baik lah. Saya dah apa, cik? Murah rezeki ya pakcik-makcik. Cik, terima kasih ya. Murah rezeki ya makcik-makcik.